Sebenarnya anda tidak menjadi kaya jika 10 tahun lepas anda beli 1 dinar pada harga RM500 dan jual sekarang pada harga RM1,300. Tetapi jika dulu anda ada 1 dinar dan sekarang ada 100 dinar, barulah namanya bertambah kaya. Untuk kaya dengan emas, anda hanya perlu fokus pada penambahan gram emas, bukannya tunggu pada kenaikan harga emas sahaja. Dan emas-emas yang anda miliki sebaiknya jangan dijual, kecuali untuk pelaburan yang lebih baik, seperti menambah pemilikan hartanah, beli tanah yang mendatangkan hasil, jadikan modal rolling business dan sebagainya. Dengan kata lain, untuk kembangan kekayaan anda. Anda juga boleh gunakan simpanan emas sebagai talian hayat kewangan keluarga. Public Gold menyediakan platform akaun simpanan emas fizikal 100% yang membolehkan semua lapisan masyarakat memiliki simpanan. Gunakan peluang ini untuk memulakan simpanan anda atau untuk mengembangkan kekayaan anda. Walaupun simpanan emas Public Gold tiada dividen, tapi emas yang disimpan dalam tangan memegang nilai sebenar kekayaan. Jika anda berminat untuk membuka akaun Public Gold, anda hanya perlu daftar percuma. Aktifkan akaun dengan simpanan emas minimum RM100 dan anda sudah memiliki simpanan emas pertama. Rujuk pin video saya untuk langkah-langkah pendaftaran untuk bermula dan saya akan bantu anda dan langkah-langkah yang terbaik.